Hello guys, welcome to Hafiz Edge Studio. Dalam video tutorial kali ini, aku akan sharekan macam mana cara kita nak servis kita punya fork dekat bahagian hadapan. Aku akan servis lah dia punya fork sebab dia punya fork ni dah rosak. Untuk servis fork ni, untuk semua jenis motor, cara dia lebih kurang sama je. Jadi korang boleh follow lah step by step macam mana cara untuk servis fork hadapan bagi semua jenis motor lah. Okay, untuk first kali, apa yang kita perlukan, kita perlu ada minyak fork. Macam yang aku pegang sekarang ni adalah jenama Apido. Kalau korang nak guna minyak jenama lain pun tak ada masalah. Okey, boleh belilah. Okey, untuk minyak fork ni, kalau korang nak beli, korang boleh klik link dekat description. Aku dah letak, korang boleh klik dan terus boleh belilah. Okey, satu lagi barang yang kita perlukan adalah dust seal ataupun oil seal untuk fork dekat bahagian hadapan. Yang ni kalau korang nak beli, korang boleh beli je one set macam ni lah. Untuk bahagian dalam dan juga untuk bahagian luar. Kalau korang nak beli, korang boleh klik je link aku dah letak dekat description. Ok guys, sebelum tu kepada korang yang belum tekan button subscribe, pastikan tekan button subscribe dan juga tekan button lonceng. Jom aku tunjukkan step by step macam mana kita nak servis kita punya fork dekat bahagian hadapan. Jom. Ok, sebelum korang buka tayar, pastikan korang buka dulu dia punya caliper brake ni. Ok, korang buka, buat keluar. Lepas tu korang cari batu ataupun kayu, korang buat stand dekat bahagian bawah ni, dekat bawah enjin. Sebab bila kita buka tayar, motor ni akan ke depan, dia akan jatuh. Jadi kena letak stand lah dekat belakang ni, dekat bawah enjin, sebab kita tak nak dia jatuh. Baru kita boleh buka tayar. Ok, kita dah siap buka tayar. Sekarang kita akan keluarkan lah dia punya fork ni, bahagian kanan dan juga dekat bahagian kiri. Ok, untuk first kali kita kena buka dia punya cap yang dekat bahagian atas ni. Okay, yang ni dia pakai saiz Allen key saiz 10. Jadi kita kena buka lah bahagian kiri dan juga dekat bahagian kanan. Lepas tu kita kena buka dia punya nut dekat bawah ni. Yang ni saiz 14. Kita akan buka. Untuk first kali, buka yang ni dulu. Buka yang ni, baru kita buka yang ni. Okay, sekarang kita akan buka lah dia punya batang fork bahagian kanan dan juga kiri. Okay, nak buka yang ni mungkin dia akan ketat sikit. Jadi kena tahan lah. Kita kena tahan handle ni. Kena tahan handle kat bahagian atas. Lepas tu kita pusing. Okey, kita dah keluarkan dia punya nut fork. Okey, sekarang kita akan buka yang ni lah. Kita akan buka dua nut ni saiz 14 untuk keluarkan dia punya sebatang fork ni. Okey, macam aku guna riket lah, lebih senang. Okey, kita dah buka dia punya nut dekat bahagian atas ni. Jadi kita keluarkan lah. Kita keluarkan dia punya nut. Okey, kalau kita nak tarik keluar dan nak pusing, dia agak susah sikit. Jadi cara dia dekat tepi ni ada line. Okey, kat tepi ni dia ada line. Jadi kita boleh congkel lah dekat sini. Kita congkel sikit untuk senang kita nak keluarkan dia punya batang fork ni. Okey, kita dah keluarkan lah dia punya fork dekat bahagian kanan. Okey, untuk bahagian kiri, cara dia sama je. Korang je follow je step yang sama dekat bahagian kanan. Okey, kita dah keluarkan dua fork bahagian kiri dan juga dekat bahagian kanan lah. Okey, untuk fork ni nanti kalau korang nak pasang, jangan pasang terbalik. Pastikan yang ni, okey, yang ni adalah untuk yang caliper punya, caliper brake. Pastikan yang caliper brake ni duduk di sebelah kiri lah. Okey, pastikan duduk di sebelah kiri, yang kosong macam ni duduk di sebelah kanan. Jangan tertukar. Okey, sekarang kita akan servis. Kita akan keluarkan batang krom ni. Dan kita akan tukarlah dia punya oil seal ni. Jom. Okey, sekarang kita akan buka semua yang ada dekat fork ni, termasuk dia punya dust seal sekali. Kita kena buka. Okey, sebelum tu kita kena keluarkan dia punya minyak dekat dalam ni. Cara nak keluarkan minyak ni senang je. Korang cari bekas macam ni. Lepas tu just keluarkan macam ni je. Lepas tu korang kena tekan Kena tekan. Okey, ni dia punya spring. Okey, tengok kedudukan spring ni. Okey, yang jarak ni dekat bahagian atas dan yang bahagian rapat ni dekat bahagian bawah. Okey, jangan terbalik. Okey, pastikan jangan terbalik kedudukan dia macam ni.
Okey, lepas kita dah keluarkan minyak, sekarang kita akan buka lah dia punya chrome ni. Kita akan keluarkan dia punya chrome. Lepas tu kita akan keluarkan dia punya oil seal. Okey, untuk buka kita punya chrome ni, first kali yang ni kita masukkan je, nak bagi senang. Kita masukkan. Lepas tu kita guna dia punya tool. Okey, ni dia punya spanner dia, universal punya. Kalau korang nak beli, aku akan letak link dekat description. Ataupun kalau korang tak nak, korang boleh je guna Allen key yang saiz 10. Korang cari yang pendek je, yang dah potong separuh. Lepas tu guna T saiz 10. Lepas tu korang boleh masukkan dekat dalam ni. Tu pun boleh jugalah. Salah satu caranya. Okey, sekarang kita akan keluarkan dia punya chrome. Yang ni, dia punya getah luar ni, kalau korang nak buka pun boleh, tak nak buka pun boleh, tak ada masalah. Yang ni aku tak buka dulu lah, aku akan keluarkan dia punya fork. Okey, kita masukkan dia punya spanner. Lepas tu kita kena ketuk sikit, baru kita buka dia punya Allen key dekat atas ni. Okey, ni dia punya Allen key. Yang ni saiz 8. Jadi kita pusing je arah lawan jam. Kita nak buka. Okey, lepas kita buka dia punya Allen key dekat bawah ni, sekarang kita boleh keluarkan dia punya chrome. Okey, just tarik keluar je. Okey, dah settle. Kita dah keluarkan. Sekarang kita akan keluarkan dia punya seal yang dekat dalam ni. Okey, yang ni kita just congkil je. Okey, yang ni pun memang dah rosak, dah teruk. Okey, lepas tu kita buka dia punya clip. Okey, untuk senang kerja, kita letak sedikit minyak. Letak minyak sikit. Lepas tu kita congkil dia punya klip. Okey, kalau tengok yang ni ada satu tu dah patah, dah rosak lah. Yang ni pun macam dah tak lama juga ni. Nanti kita akan tukar yang baru. Okey, sekarang kita akan congkil yang ni. Yang ni nak buka dia, ada cara dia. Okey, sekarang kita akan keluarkan dia punya oil seal kat dalam ni. Okey, cara dia, first kali korang ambil spanner T, korang masukkan kat dalam ni. Ni kita nak senang lah untuk buat kerja. Sebab kita buat kerja seorang. Kalau kita buat kerja 2 orang, kita boleh minta kawan kita pegang. Tu lagi senang. Okey, letak. Lepas tu kita alas kain. Kita pijak. Okey, cara untuk kita buka ni, first kali, korang jangan ketuk. Jangan ketuk dekat bahagian tepi ni. Kalau ketuk dekat bahagian tepi ni, nanti dia boleh leaking, dia boleh bocor. Cara dia, korang ketuk dekat sini, kat tepi ni, ketuk keluar. Ketuk keluar, nanti kita akan congkil gunakan spanner buka tayar. Jadi kita akan ketuk. Okey, lepas kita dah ketuk, kita ketuk dia masuk ke dalam kan. Okey, lepas dah ketuk masuk ke dalam, kita guna spanner tayar, kita akan congkil sekeliling ni. Kita akan congkil dia buat keluar. Okey, dah terkeluar lah dia punya oil seal yang lama. Okey, sekarang kita tengok condition dekat dalam ni macam mana. Okey, nampak dekat dalam tu tak ada kesan lekuk lah. Okey, cantik je dekat dalam. Sebab tu kita tak boleh ketuk. Kalau kita ketuk, nanti dekat sini dia calar. Bila dia calar, nanti dia leaking. Ni cantik lah. Okey, ni semua kita dah buka lah. Kita dah buka semua sekali. Okey, nanti yang ni kita akan cuci. Lepas tu kita akan tukar dengan oil seal yang baru. Okey, sekarang kita akan cuci. Cara nak cuci dia, kita gunakan minyak diesel. Kita akan campur dengan air sabun. Kita cuci, lepas tu aku akan tunjukkan macam mana cara untuk pasang. Okey, sekarang kita akan pasang semula dia punya chrome ni dekat dalam dia punya fork ni lah. Untuk pengetahuan korang, okey, yang ni yang dekat dalam tadi lah. Yang dekat dalam ni, yang kita guna dia punya
special tool ni. Kalau korang tak ada special tool, korang boleh pakai je Allen key saiz 10. Saiz 10, korang potong ataupun cari yang separuh, korang boleh masukkan dalam ni. Cara dia, korang potong separuh, lepas tu korang sambung dengan T. Sambung dengan T kat dalam ni, lepas tu boleh masukkan kat dalam. Lagi senang lah. Lepas tu boleh pusing nut dekat bawah ni. Itu lagi senang lah. Okey, sekarang kita akan pasang semula dia punya fork ni. Okey, untuk first kali kita ambil dia punya oil seal. Okey, tengok kat sini, ni adalah untuk bahagian dalam. Dan untuk yang bahagian rata ni bahagian luar lah. Okey, yang ada nombor ni dekat bahagian luar. Yang nampak spring ni dekat bahagian dalam. Okey, cara nak masuk dia, kita punya oil seal ni kita letak bagi center. Okey, lepas tu kita ambil spanner box. Okey, yang ni aku pakai saiz 27. Okey, letak. Lepas tu kita akan ketuk bagi center. Ketuk bagi center. Okey, tengok dekat dalam. Dekat dalam tu kan, dia dah rapat dengan dia punya longkang tu. Longkang ni adalah untuk klip. Okey, macam ni dah cantik lah. Okey, lepas tu kita masukkan dia punya klip. Okey, ni klip yang baru. Kalau korang nak beli, aku akan letak link dekat description. Tapi untuk lain motor lain lah. Ni untuk motor LC dan juga motor Y. Boleh guna yang ni. Okey, cara dia je, korang just letak je. Letak. Masukkan satu. Kemudian yang ni pun tekan je. Okey, dah klip. Okey, ni dah okey. Sekarang kita akan masukkan semula dia punya batang krom. Okey, untuk masukkan batang krom, first kali ni dia punya orang kata apa, nak dia untuk bahagian dalam lah. Okey, kita masukkan dia punya spring dulu dekat bahagian dalam ni. Macam ni. Lepas tu kita masukkan dekat dalam fork, dekat dalam dia punya krom. Okey, masukkan. Lepas tu kita tekan lah. Kita tekan sikit bagi dia keluar. Okey, dah keluar macam ni. Okey, lepas tu kita masukkan dekat dalam ni lah. Dekat dalam dia punya fork ni. Okey, kita dah pasang. Dan dia punya nut ni kan, dia punya sub dalam ni kita dah pasang. Sekarang kita akan masukkan dekat dalam dia punya batang fork ni. Kita masukkan krom dekat dalam batang fork. Just tekan je. Okey, sampai dia rapat. Bila rapat macam ni, korang ambil korang punya special tool. Masukkan. Lepas tu korang ketatkan semula. Okey, ketatkan semula dia punya Allen key. Okey, kita dah siap pasang kita punya fork ni. Okey kan, tak ada masalah. Sekarang ni kita akan pasang semula dia punya spring ni. Spring ni pastikan yang dekat ni, dekat bahagian bawah. Yang jarak ni dekat bahagian atas. Yang ni senang je. Just masukkan, settle. Okey, lepas tu kita akan masukkan dekat motor. Okey, kita masukkan dekat motor, baru kita isi minyak. Okey, jom. Okey, pastikan korang tak terbalik lah. Yang ni untuk bahagian kiri dan untuk fork yang ni dekat bahagian kanan. Yang ni aku dah siap pasang. Ini just masukkan je. Masukkan sampai dia rapat dekat dalam ni. Okey, dia dah rapat dekat dalam ni, kira dah okey ni. Okey, tengok dia dah rapat. Lepas tu kita masukkan dia punya nut. Lepas tu kita ketatkan. Okey, sekarang kita akan isi minyak lah. Okey, untuk isi minyak ni aku just guna jenama Apido ni lah. Okey, dan aku gunakan tool yang macam ni. Jadi senang untuk kita buat kerja. Okey, untuk minyak ni, untuk motor LC, recommend yang kita harus masukkan dalam 65 ke 75 ml sahaja. Jadi kalau kita guna yang ni, senang lah kita nak sukat. Okey, sekarang kita akan masukkan. Okey, lepas kita pasang, kita akan masukkan daripada atas ni. Lagi senang. Ni untuk LC V1. Tapi kalau untuk motor Y15, cara dia lain sikit lah. Dia kena isi minyak dulu. Masukkan dia punya cap, pasang dia punya cap, baru pasang dekat motor. Okey, sekarang kita akan isi minyak. Okey, kita dah sukat minyak sampai ke 75. Okey, sampai 75. Lepas tu kita akan masukkan kat sini. Okey, kat sini kita just letak je. Lepas tu kita just masukkan. Okey, kita just tekan lah slow-slow. Pastikan minyak masuk dengan betul.
Okey, kita dah siap isi minyak kiri dan juga kanan. Lepas tu kita boleh pasanglah cap ni. Kita boleh tekan, lepas tu kita pusing dulu. Nak senang kita tekan, kita pusing dulu. Baru kita ketatkan guna Allen key. Okey guys, tu je cara dia macam mana korang nak servis korang punya fork untuk motor LC V1. Untuk motor-motor lain, cara dia lebih kurang sama je. Untuk semua item yang aku pakai, aku akan letak link dekat description. Jadi kalau korang nak beli, korang boleh klik lah. Okey guys, semoga video ni membantu korang dan memberikan manfaat kepada korang. Sebelum tu, kepada korang yang belum tekan button subscribe, korang boleh tekan button subscribe dan juga tekan button lonceng. Sekiranya korang ada soalan ataupun korang ada nak request video tutorial, korang boleh komen je dekat bawah. Okey guys, tu je. Sekian daripada aku, Hafiz. Assalamualaikum.